Okey. Ada? Bagi yang puasa Arafah hari Isnin tadi, bolehkah sunat Id esok? Tuan-tuan dan puan sekalian, solat sunat Id hari apa? Rabu, hari yang ditetapkan oleh pemerintah. Hari raya, hari yang ditetapkan oleh pemerintah. Melainkan ada kawasan yang dibenarkan oleh pemerintah. Pemerintah kata okey tak apa, kawasan ni hangpa boleh buat, nak buat raya dulu, tak apa. Tapi nama kata pemerintah telah menetapkan cok muhur kata hari apa? Hari Rabu. Rabu. Nama kata nak buat sembahyang juga, hangpa pergi siang. Siang dia buat sembahyang besok. Darah malam ni pi. Solat subuh esok di sana. Lagu tu tak apa. Nama kata dalam Malaysia elakkan kerana ia mendatangkan mafsadah, keburukan yang lebih besar. Kita bukan tak solat, kita bukan tak korban, kita solat tapi kita lewatkan solat. Kerana ini urusan-urusan yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah pemerintah. Dan ini juga adalah masalah-masalah ijtihadiyah yang bukan mengeluarkan orang daripada ahli sunnah, yang bukan mengkufurkan orang, tak. Tidak sama sekali. Wallahu a'lam. Kalau puasa hari Arafah Isnin, adakah haram puasa hari Selasa? Ya. Siapa yang puasa hari Isnin, maka haram baginya puasa hari Selasa. Sebab hari Selasa baginya adalah hari raya, cuma meraihkan hari raya bersama-sama dengan pemerintah. Wallahu a'lam.